Okey. Kami sekarang berada di Masjid Brunei. Masjid cantik warna putih yang terletak di tepian Danau Tuupan, di Kampung Rong Cenok, kawasan Pasir Mas ataupun sempadan Tanah Merah. Ni kami sampai pun agak lewat. Dah hampir, kami sampai dalam pukul 6, tapi sekarang ni dah hampir senja. Kami singgah beriktikaf sebentar, hampir senja. Tu dia pukul 6.45 dah. Sekarang kita tengok pemandangan di luar sana. Okey, cantik ni untuk uban, tapi sayanglah sebab kami sampai ni time hujan lebat, tak dapat menikmati keadaan sebenar. Okey, tengok keliling. Pusing keliling, terus laju ke depan. Tengok di luar sana, masih lagi kedengaran bunyi hujan. Allah Akbar. Kalau letak hujan ni, kalau panas ni memang lagi cantik. Tapi tak apalah, keadaan sekarang pun sebenarnya boleh tahan cantik. Sebab kali terakhir saya sampai kat sini pun dah 2 tahun lepas, rasanya dalam pertengahan 2008. Ketika itu tasik ni dipenuhi dengan apa tu, pokok apa nama dia, pokok lembayung ke, pokok teratai, penuh. Jadi kawasan bahagian air dia nampak macam kurang, nampak macam ada banyak pokok pula. Tak apa, kita nikmati je keindahan yang kita dapat tengok saja. Tengok je lah. Ni saya masuk dalam hujan ni semata-mata kerana nak menikmati keindahan ni. Tu dia depan. Allah Akbar. Tu dia. Allah. Okey.